ketika mana ahli syurga dilarang beribadat. Betul kan ni? Betul. Solat di dunia saja yang Allah wajibkan. Puasa Ramadan dunia, zakat di dunia saja, kerjakan haji dunia saja, tak boleh minum arak dunia saja. Oh, dalam syurga tak ada ibadat, tak ada. Syurga tempat untuk seronok. Lalu ahli-ahli ibadat merindui ibadat. Mereka minta izin kepada Allah untuk solat, tidak dibenarkan. Syurga bukan untuk ibadat, syurga untuk seronok. Syurga tempat untuk seronok. Sebab tu habis-habisan, mati-matian beribadat kerana Allah di atas dunia hak sementara ni. Jangan seronok buang masa di kedai sampai 2-3 jam, seronok buang masa dengan game 4-5 jam. Tak sentuh Quran, tak ada ibadat. Sebab nanti dalam syurga sudah tidak ada ibadat. Ibadat di dunia ini sahaja.